Atas dunia tak ada kuasa, cakap tak ada kuasa. Jangan belagak berlakon bangsawan ni. Kan? Aku cakap terang-terang lah. Kat dunia tak nak malu lagi, malu kat akhirat lah semua. Sampai negara luar nak buat keputusan. Ni yang perjanjian dengan AS tu sebenarnya nak jadikan Malaysia ni last kali jadi republik. Tak ada sultan, tak ada apa lah. Sultan tak ada, apa pun tak ada. Tak percaya je kat aku, sudah. Kalau tak ada kuasa atas dunia ni, jangan belagak. Nak berlakon bangsawan, nak suruh Melayu sembah semua lagi. Rakyat ni tanya, Romo ni ada kuasa ke tak ada sekarang ni? Kalau nak jadi Perdana Menteri Agung kena bagi perkenan apa semua. Nak jadi MB Sultan kena perkenan negeri. Sultan kena perkenan kan, okey ni contoh negeri Perak. Sultan ni jadi menteri MB. Kalau Selangor ni suka hati Romo yang nak bagi siapa-siapa. Romo tak ada kuasa. Aku ulang balik. Kalau tak ada kuasa, jangan belagak. Jadi kepala agama, kepala negeri. Okey. Duit gaji Romo tu, aku tak halal lah, sekupang tak ada. Kurang juga. Suka tak suka, duit cukai aku ke duit apa selama aku kerja apa semua, daripada muda apa semua tu, masuk kat keturunan Romo. Aku tak halal. Ada isu bangsa, isu apa, jadi sultan sampai tak tahu tanah reserve kena salin. Jadi sultan 4 kali Singapura tanah kena ceroboh bagi grant. Itu better. Diam lah.